كل القلوب إلى الحبيب تميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu sekali lagi pada Ramadan kali ini. Sama-sama Masjid Darul Makmur akan mengadakan program untuk tazkirah online kita pada setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Kali ini saya akan memberikan tazkirah berkaitan dengan perlu menjaga hati. Saya mulakan tazkirah saya dengan sebuah hadis daripada Nabi SAW. Gambaran daripada hadis itu saya berikan kepada para pendengar untuk memahami kisah daripada hadis yang panjang itu, iaitu Nabi SAW menggambarkan ada seorang Muslim yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak. Ibaratnya sebagaikan orang yang kaya, banyak harta-hartanya. Ia gembira dan bangga dengan pahala yang banyak. Namun para pendengar sekalian, tidaklah begitu halnya. Beliau juga adalah orang yang banyak membuat salah dengan manusia. Beliau juga membawa kesalahan-kesalahan dengan fulan dan fulan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengambil pahala-pahalanya dan memberikan kepada orang-orang yang pernah dia lakukan kesalahan. Dengan si fulan ini beliau melakukan fitnah, dengan si fulan ini beliau berbuat dosa, dengan si fulan ini beliau bercakap bohong. Jadi dikumpulkan semua orang-orang yang pernah dizalimi atau dilakukan dengan cara kurang baik, maka pahalanya diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Akhirnya meringkaskan sebuah hadis tersebut, pahalanya semuanya habis diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi di hari kiamat tersebut. Sedangkan kisahnya, halnya dengan manusia belum habis. Ya, masih ada lagi orang-orang yang dilakukan kesalahan. Mereka datang tuntut. Maka Allah SWT mengatakan kepada malaikat bahawa kalau pahalanya sudah habis, maka orang-orang yang masih lagi menuntut hak, maka diambil dosa orang-orang tersebut, diserahkan kepada dirinya yang melakukan kesalahan. Dahlah pahalanya dah habis, dosa-dosa orang diambil pula. Akhirnya beliau ini memikul dosa yang sangat banyak dan akhirnya dilontarkan dalam neraka. Sedang pendengar sekalian, episod atau gambaran yang kita dengar tadi ialah apa kesalahannya, di mana kesalahan si fulan datang dekat akhirat membawa pahala yang banyak, tapi akhirnya habis semua pahalanya dan dilontarkan dalam neraka. Antara sebabnya ialah di dunia dahulu mungkin beliau tak diberitahu bahawa menjaga mulut, menjaga lidah itu lebih penting, atau menjaga hati orang itu lebih penting daripada mengejar pahala. Bahagian ini adalah kekurangan si Muslim tadi. Jadi perlu kita tahu bahawa menjaga perasaan orang, menjaga akhlak itu lebih besar di sisi Allah daripada kamu mengumpulkan pahala. Itu pelajaran dia untuk petang kita hari ini. Saya akhiri dengan sepotong hadis di mana Nabi SAW menyebut, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa inna Allah la yabghadul fahishal badhi. Yang bermaksud, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada hari kiamat timbangan pahalanya daripada timbangan seorang Muslim, orang mukmin pada hari kiamat, daripada akhlak-akhlaknya yang mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat membenci kepada orang yang buruk akhlaknya dan tidak menjaga kata-kata.
Jadi itu adalah hadis pelajaran yang kita ambil, iaitu akhlak mulia itu memberatkan timbangan pahala. Mengejarkan pahala saja tanpa akhlak adalah suatu kerugian. Jadi pada hari ini kita lihat banyak yang berlaku. Kalau kita lihat di media sosial, orang ingin menegur sesuatu kesalahan, tegurlah cara private, tegurlah seseorang tu secara persendirian. Jangan menegurnya dalam media sosial, kerana kamu telah memalukan dia, kamu telah menjatuhkan maruah dia. Ini adalah satu dilakukan akhlak buruk di hadapan orang ramai, maka dosanya sangat besar, dan itulah dia yang dikatakan pahala kita akan habis. Mudah-mudahan sedikit daripada kami ini benar-benar mendatangkan keinsafan pada kita agar perlu menjaga hati, perlu menjaga lisan dan tulisan agar pahala kita tak terlepas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل